Hai semua, selamat datang ke Thai Santai. Pernah tak anda jumpa orang Thai dan mereka tanya, awak orang negara mana? Atau awak cakap bahasa apa? Tapi bela nak jawab dalam bahasa Thai macam mana? Dalam video ini, saya akan tunjuk cara mudah sebut bahasa dan kewarganegaraan. Jom mula. Jika nak sebut bahasa bagi sesebuah negara, kita hanya perlu letak bahasa di depan nama negara seperti ini. Bahasa Spain, bahasa Spain. Bahasa adalah bahasa, manakala Spain adalah nama negara Sepanyol dalam bahasa Thai. Jadinya bahasa Sepanyol. Bahasa Anggeris, bahasa Anggeris. Jadinya bahasa Inggris. Bahasa Faranses, bahasa Faranses. Jadinya bahasa Perancis. Bahasa Malaysia, bahasa Malaysia, atau bahasa Melayu, bahasa Melayu. Jadinya bahasa Melayu. Bahasa Thai, bahasa Thai. Jadinya bahasa Thai. Bahasa Chin, bahasa Chin. Jadinya bahasa Cina secara umum. Tetapi bila nak spesifikkan jenis bahasa atau dialek, ada nama tersendiri dalam bahasa Thai, seperti bahasa Chin Klang, bahasa Chin Klang, yang bermaksud bahasa Mandarin, bahasa Cina standard. Kadang orang Thai hanya sebut Chin Klang sahaja bila dalam konteks pembelajaran bahasa. Bahasa Kangtung, bahasa Kangtung, yang bermaksud bahasa Cantonese. Bahasa Hokkien, bahasa Hokkien, yang bermaksud bahasa Hokkien. Bahasa Jepun, bahasa Jepun. Jadinya bahasa Jepun. Bahasa Portugis, bahasa Portugis. Jadinya bahasa Portugis. Bahasa Gauli, bahasa Gauli. Jadinya bahasa Korea. Tanpa bahasa, perkataan itu dirujuk sebagai nama negara atau nama bangsa, bukan bahasa. Bila dah tahu nama bahasa dalam bahasa Thai, jadi senanglah nak jawab kalau orang tanya, kamu boleh bercakap bahasa apa? Contohnya, เฮ้ยคุณพูดภาษาไทยได้หรือยัง Hey awak, dah boleh bercakap bahasa Thai ke belum? Dai si.พูดภาษาไทยได้แล้ว Tentulah dah boleh bercakap bahasa Thai. Atau nak ringkas lagi, boleh jawab macam ni. Daiแล้ว Kunพูดภาษาอะไรครับ คะ Awak boleh bercakap bahasa apa? ผม ฉัน พูดภาษาจีนกลาง ครับ ค่ะ Saya boleh bercakap bahasa Mandarin. Bagi topik kewarganegaraan pula, dalam bahasa Thai disebut sanchat. Kalau nak cakap orang Malaysia ke, orang Thai ke, kita kena tambah kun sebelum nama negara. Kun bermaksud orang. Kun tambah Malaysia, jadinya orang Malaysia. Kun tambah Thai, jadinya orang Thai. Kun tambah Mexico, jadinya orang Meksiko. Kun tambah Rusia, jadinya orang Rusia. Kun tambah Gauli, jadinya orang Korea. Kun tambah Jepun, jadinya orang Jepun. Kun tambah Chin, jadinya orang Cina. Kun tambah Kanada, jadinya orang Kanada. Kun tambah Morocco, jadinya orang Morocco. Kun tambah Nigeria, jadinya orang Nigeria. Contoh perbualan versi formal. Kun สัญชาติอะไรครับ คะ Awak warga negara apa? ผม ฉัน เป็นคนมาเลเซีย ครับ ค่ะ Saya ialah orang Malaysia atau saya orang Malaysia. Versi informal. เป็นคนประเทศอะไรหรอ Awak orang negara mana? เราเป็นคนไทย
saya orang Thai. Rao bermaksud kami atau kita, tetapi boleh juga bermaksud saya. Contohnya, Rao tong pai leo, yang bermaksud kami perlu pergi atau saya perlu pergi. Versi sosial media. You pratet araya, Tony. Sekarang, awak tinggal di negara mana? You Singapore. Leo nai lah. Pen kon pratet arai. Saya tinggal di Singapura. Awak pula orang negara mana? Nai bermaksud kata ganti diri atau awak bagi situasi informal bagi lelaki sebaya saja. Tidak sesuai untuk bercakap dengan orang lebih tua, orang asing, bos, situasi formal. Terima kasih kerana menonton video ini. Kalau anda rasa video ini menarik, jangan lupa like dan subscribe untuk tonton video seterusnya.